Okey, selamat datang semua. Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir macam mana organ seberat 3 paun dalam kepala kita ni boleh cipta seluruh alam semesta kita? Maksud saya, setiap benda yang kita nampak, setiap benda yang kita rasa, setiap fikiran, semuanya. Hari ini kita akan bongkar rahsia macam mana jentera biologi dalam otak kita ni bina dunia yang kita alami setiap hari. Jom kita mulakan dengan satu soalan yang besar. Soalan yang dah berabad-abad lamanya menghantui ahli falsafah dan saintis. Dan ini bukan sekadar teori tau. Ini adalah misteri utama yang mendorong satu bidang sains yang besar. Macam mana jirim fizikal yang tak bernyawa boleh hasilkan pengalaman subjektif? Contohnya rasa cinta atau keupayaan untuk melihat warna merah. Dan di sinilah bidang psikologi biologi memainkan peranannya. Bidang ni cukup berani untuk ambil soalan-soalan paling besar tentang minda dan cari jawapannya bukan dalam buku falsafah, tapi dalam wayar, sel dan bahan kimia otak kita sendiri. Jadi, jom kita mulakan. Okey, bahagian pertama kita fokus pada apa yang dipanggil soalan paling sukar atau orang panggil juga masalah minda badan. Inilah titik permulaan kita untuk faham macam mana aktiviti dalam otak boleh ada kaitan dengan pengalaman mental kita. Jadi, apa sebenarnya psikologi biologi ni? Senang cerita, ia adalah idea yang kita tak boleh faham minda kalau kita tak faham otak. Ia satu kajian saintifik yang tengok macam mana jentera biologi kita, macam jin, hormon dan sel-sel otak, membentuk setiap tingkah laku dan pengalaman kita. Matlamat utamanya, nak bina satu jambatan antara biologi dan psikologi. Baiklah, sekarang kita masuk bahagian 2, blok binaan otak. Untuk jawab soalan-soalan besar tentang kesedaran tadi, kita kena mula dari skala yang paling kecil. Maksud saya, betul-betul kecil, iaitu sel-sel yang membentuk otak kita. Dan bila saya kata kecil, maksud saya sangat-sangat kecil. Bayangkan kita zoom masuk terus ke tahap sel-sel individu. Sel-sel ni, bila bekerjasama dalam berbilion-bilion cara, ia akan cipta satu simfoni yang lengkap. Simfoni pemikiran, perasaan dan persepsi kita sebagai manusia. Inilah hero cerita kita, neuron. Cuba bayangkan ia macam chip pemprosesan dan kabel dalam satu pakej yang sama. Semua benda bermula kat dendrit yang berfungsi macam antena yang kumpul semua isyarat masuk. Isyarat ni kemudian diproses dalam soma atau badan sel. Kalau isyarat tu cukup kuat, satu mesej elektrik akan dihantar melalui akson, kabel panjang ni, dan akhirnya sampai ke terminal presinaptik. Kat sinilah ia akan lepaskan utusan kimia untuk bercakap dengan neuron yang seterusnya. Okey, masuk bahagian 3, macam mana neuron berkomunikasi. Jadi kita dah kenal bahagian-bahagian dia kan? Sekarang persoalannya, macam mana sel-sel ni betul-betul bercakap antara satu sama lain? Rupa-rupanya, diorang guna satu bahasa yang sangat elegan dan sangat efisien. Isyarat yang neuron hantar ni kita panggil potensi tindakan. Dan benda yang paling hebat pasal isyarat ni ialah ia tak pernah jadi lemah. Cuba bayangkan macam satu barisan orang yang picit tangan kawan sebelah. Isyarat tu akan jana semula kekuatan dekat setiap titik sepanjang akson. Ini untuk pastikan mesej tu sampai dengan kekuatan penuh. Tak kisahlah kalau ia cuma perlu bergerak seinci atau dari tulang belakang sampai ke hujung jari kaki. Ini satu idea yang, fikirkan sekejap, sangat hebat. Setiap pemikiran kita yang kompleks, setiap emosi, setiap memori, semuanya dibina daripada isyarat on atau off yang ringkas ni. Kompleksiti itu bukan datang dari isyarat itu sendiri, tapi daripada cara berbilion-bilion isyarat ni berinteraksi antara satu sama lain. Dan dekat sinilah keajaibannya bermula. Dengan peraturan yang ringkas macam ni, logik pengkomputeran asas mula terbentuk. Contohnya, kalau satu neuron tu cuma perlukan satu input untuk aktif, ia berfungsi macam logik atau. Tapi, kalau ia perlukan 2 input, ia jadi logik dan. Daripada blok-blok binaan yang asas macam inilah, otak kita mula bina pengiraan yang jauh lebih rumit. Okey, jom kita bergerak ke bahagian 4, kita nak tengok macam mana semua ni berkembang. Daripada logik neuron yang ringkas tadi, kita akan tengok macam mana otak membina keseluruhan persepsi kita tentang realiti. Sekarang bersedia. Sebab idea ni mungkin akan cabar semua yang anda fikir anda tahu tentang realiti. Sumber rujukan kita bagi satu analogi yang best. Macam ni, warna, bunyi, bau. Semua ni sebenarnya bukan sifat dunia luar sana. Sebaliknya, ia cuma satu terjemahan, satu cerita yang otak kita cipta sebagai tindak balas kepada data mentah yang ia terima.
Jadi inilah poin paling penting. Warna hijau tu tak wujud pada rumput tu sendiri. Ia wujud dalam kepala kita. Pengalaman kita tentang dunia ni sebenarnya satu pembinaan, satu terjemahan yang dicipta oleh jentera biologi otak kita. Jom kita cuba uji idea ni sekarang. Tengok image ni. Nampak jelas kan? Bahagian atas nampak macam kelabu gelap dan bahagian bawah nampak putih atau kelabu yang sangat cerah. Saya yakin hampir semua orang setuju dengan ni. Tapi, hakikatnya, kedua-duanya adalah tona kelabu yang sama. Tak percaya? Cuba letak jari anda dan tutup garisan kat tengah-tengah tu. Nampak kan? Otak kita secara automatik laraskan persepsi kita berdasarkan bayang-bayang dan konteks sekeliling. Ini membuktikan yang apa kita nampak ni bukan realiti objektif, tapi satu tafsiran yang dibina oleh otak. Untuk bahagian terakhir ni, kita akan tengok beberapa contoh dunia nyata yang agak dramatik tentang macam mana perubahan fizikal pada otak boleh mengubah siapa diri kita sebenarnya. Kes Finis Gage ni memang sangat terkenal. Satu contoh klasik. Lepas satu kemalangan ngeri yang merosakkan bahagian depan otak dia, personality Gage berubah sepenuhnya. Dia masih boleh berjalan, masih boleh bercakap, tapi dia bukan lagi Gage yang sama. Inilah antara petunjuk terawal yang menunjukkan personaliti kita, siapa diri kita, sebenarnya terikat secara fizikal pada tisu otak. Satu kes yang lebih moden dengan kerosakan otak yang serupa bagi kita pemahaman yang lagi mendalam. Pesakit ni, dia tahu beza antara keputusan baik dengan buruk. Secara intelektual, dia faham. Dia boleh senaraikan semua pro dan kontra. Tapi, bila tiba masa nak buat pilihan, dia akan cakap, saya masih tak tahu nak buat apa. Walaupun dia ada semua logik tu, dia dah hilang input emosi daripada otak dia. Gerak hati yang selalu bisik kat kita apa yang betul. Tanpa benda tu, semua pengetahuan rasional dia jadi tak berguna. Dia jadi lumpuh, tak boleh buat keputusan. Jadi, apa pengajaran penting kat sini? Pemikiran rasional dan emosi ni bukannya dua kuasa yang berlawanan. Sebaliknya, emosi yang dibentuk oleh biologi kita adalah sangat penting untuk pandu pemikiran rasional kita. Tanpa emosi, kita macam hilang arah. Jadi, inilah kesimpulan yang memang menakjubkan. Daripada isyarat on-off neuron yang paling ringkas, otak kita bina semuanya. Warna yang kita nampak, bunyi yang kita dengar, logik yang kita guna, sampaikan ke kompas moral kita. Seluruh dunia kita, malah konsep diri kita sendiri, semuanya muncul daripada jentera biologi yang sangat rumit ni. Dan ini membawa kita kembali kepada soalan besar di awal tadi. Kalau macam tu, apa sebenarnya fungsi kesedaran? Adakah ia bagi kita satu kelebihan evolusi? Sesuatu yang kita tak boleh buat tanpanya? Itulah soalan yang sumber kita tinggalkan. Dan soalan yang sama untuk anda fikirkan.